Terima kasih tu. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Hanya berdoa nak boleh. Ini kursi rodanya, tapi tak sebagus yang Datuk Asmuni nak bagi ni. Tekan kat macam tu. Kuat sikit lagi ni. Sagi kan ni buat pula. Jamal tengok. Ni Jamal buat kan ni tengok. Saya jatuh. Punca itu. Punca dia. Asal dah. 2022 saya dah tak boleh berjalan. Dalam bulan puasa ni orang rumah saya kata dah nak panggil mula, saya cakap tak payahlah. Saya tak sanggup dulu cerita, saya kata cucuk sana, cucuk sini. Apabila keperluan kursi roda ni saya nampak mereka tak dapat nak beli baru. Yang orang ni berdua ni memang tak pernah minta-minta. Abang Saleh ni kalau minta-minta ni dia akan menangis. Dia kata aku lalu lagi. Apa pun saya tak dapat. Saya dengar orang tu dapat. Orang ni dapat. Tak apa lagi. Entah kau tak makan tiap bulan. Balik kan ni, Datuk baru saja mengarah saya setiap bulan saya pergi ambil kotak makan dekat pejabat khidmat Datuk. Lohor hatinya. Balik nangis juga. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Duit Sarah ada dah. Duit Sarah tak apalah. Jadi extra. Tersentuh hati kami balik. Dia mesti ada IC kan? Tak lah. Tak apa itu tak apa. Saya urus dengan pegawai pembantu Datuk semua ni. Saya hantar, saya pergi ambil dekat pusat khidmat Datuk, nanti saya hantar sini. Saya tunggu jeng telefon aja. Sebulan sekali je Datuk ya. Terima kasih tu. Terima kasih. Alhamdulillah. Makan ubat ya.